Betul be. Ini akan menjadi servis apartment yang first kali di Kota Baru ada fasiliti sky pool, infinity pool. Bayangkan be, kalau bawa family boleh mandi swimming pool, boleh nampak seluruh bandar Kota Baru. Dan kalau jadi owner, ini memang ada standard lah be, okey? Okey be, lokasi dia dekat Kubang Krian, sebelah KFC sahaja. Kalau daripada bandar Kota Baru tu straight lebih kurang 10 minit dah sampai dekat pusat bandar. So projek ni adalah servis apartment, ada 3 design, studio, 2 bilik dan 3 bilik, didatangkan dengan fully furnished. Dan pada masa yang sama juga, kita juga akan bantu kalau abe beli nanti, kita akan tolongkan abe manage homestay tu. Jadi abe jadi macam sleeping partner dengan kita. So memiliki unit tu tetapi kita yang uruskan business homestay. Untuk projek ni sebenarnya ianya adalah freehold, hak milik kekal. So memang banyak package yang menarik sekarang ni kita tengah offer sebab baru launching. Unit pun tak banyak, ada 360 unit saja. Lokasi ni memang sesuai untuk pelancongan kesihatan sebab dekat dengan USM dan juga pemaju dia memang top dekat Malaysia ni. Dan ini adalah first projek kita dekat Kota Baru Kelantan, first Sky Infinity Pool di Kota Baru.